Buka tengah hari lah sebab tak tahan. Tak puasa. Ya, ye. Ya, ye. Hai guys, hari ni kita nak tanya beberapa soalan berkenaan dengan bulan puasa. Okay, menu favourite setiap kali bulan puasa. Sup. Sup. Sedap. Saya akan makan nasi ayam. Menu favourite mesti cari murtabak. Ayam. Lepas tu, pengalaman tak puasa. Pengalaman tak puasa tu saya berbuka tengah hari lah sebab tak tahan. Tetamu nak datang tapi rumah belum kemas? Jangan risau, booking slot home cleaning sekarang. Rumah kemas bersedia wangi untuk raya. Scan QR code ataupun kontak kami segera. Cepat, slot makin penuh. Pengalaman dia masa tu bersalinkan anak yang pertama. Masa tu lagi berapa hari je nak raya tau. Dah excited dah beli baju raya. Lepas tu dah bersalin kan. So kita tak berasa lah. Tak berasa tak puasa masa tu. Kita tak apa. Kalau pergi bazar kan, paling max akak punya spend berapa? Yang pernah tinggi gila akak keluarkan untuk pergi bazar? Pergi bazar sebab ada anak-anak kan. Rasanya 100 lebih lah macam tu. Wow, banyak juga. RM50. RM50. Oh, jimat ha? Maksima paling banyak saya keluarkan dalam RM100 lah. Wow. Beli apa tu kat bazar? Beli macam-macam. Bila nak berbuka tu saya akan beli barang macam-macam, tapi lepas berbuka minum air je. Here comes the money. Here we go. Here comes the money. Money, 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 money.